Assalamualaikum. Saya Azhar. Ni nak komen sikit pasal InDrive versus Grab. Semalam, hari ni hari Isnin pukul 10 suku, 6 April. 6 April, sekarang saya berada di mana tadi? AU3. Okey, semalam hari Ahad kan. Jadi hari Ahad pagi-pagi, kalau saya berada di area Setapak, adalah orang hari Ahad ni ada orang asing, orang Filipina nak pergi gereja apa semua kan. Tapi semalam dia ni orang Filipina duduk session 2 orang semaju, rumah pangsa yang banyak-banyak tu. Okey, saya nak tunjuk ini bukti Indra lagi banyak bagi 2 kali ganda. Okey, orang yang sama tengok tu, blok G18 section 2 Wangsa Maju nak pergi Sentul Barat MRT. Sentul Barat MRT. Okey, Grab kata 9.73 km. Tambang dia nak bagi saya RM10. Seriously. Yang ni orang yang sama. 10.5 km dapat bersih RM22. Yelah, commission kan 0.925. Jadi dia punya senario semalam, mula-mula Filipina perempuan tu order pakai InDrive. Jadi saya berada tu dalam 1 km. Saya tak pernah lah sampai ke rumah pangsa tu. Jadi saya cari G18. Dia ada banyak kan GG tu. Jadi saya sampai situ masa tu masih gelap lagi kan. Sebelum pukul 7 lah kan. Masih lagi subuh tak habis lagi. Gelap. Jadi ada orang parking laluan tak lepas. Jadi saya cancel lah dulu InDrive tu. Bila dah sampai tu, kata ingin alamak ni, tapi sebab ke dah nak kejar sangat InDrive, saya yang pilih kan. Kita pilih, jadi kita tu lah. Jadi bila sampai sana tu, alamak, ini jalan ni mana ni, bangunan ni G18. So saya cancelkan dulu. Lepas tu saya buka balik semula Google Map, cari balik G18 laluan mana, ikut mana. So bila dah jumpa tu, saya tengok InDrive masih lagi ada cancel. Dah cancel tadi. Dia order semula pada harga yang samalah, RM22. Grab pun dia on, orang yang sama dia on. Saya tengok ini orang yang sama kan. Jadi dia masih nak lagi kan. Jadi saya tadi dah cancel. Saya kata alang-alang kita cari dulu. Saya cari dulu G18 ni mana, baru saya tu decide sama ada. Kalau dia masih on, saya ambil je lah. Grab bagi RM10 je, benda yang sama. Ini RM22. Yang ni RM10 je. Seriously. Jadi itulah. Kalau macam ni selalu jadi macam ni, kita InDrive je lah, tak buka dah Grab. Kecuali macam situasi itulah kan. Passenger dia buka InDrive, buka Grab, dia tengok mana dulu yang dapat. Dia tak kisah mana yang murah mahal kan. Beza 2 kali ganda. Yang ni tak tahulah berapa ringgit Grab, tapi kita untung RM10 lah. Yang ni kita untung RM22. Jadi patutnya kalau macam ni, Grab ni bagilah lebih sikit kan. Dia bayar cash kan, foreigner InDrive. So puas hati lah, alhamdulillah. Saya buat InDrive semalam, berapa ringgit dapat hasil. Semalam dapat 232.66. 18 order, 2.83. InDrive area belah malam tu, daripada siang semalam, paling jauh pun Taman Duta. Saya tahu paling jauh pun Taman Duta. Lepas tu Setapak Central Mall, dekat-dekat je. Tapi semua puas hati lah.
2-3 kilometer, 4 kilometer dapat RM12 ke atas. Yang paling kecil tu pun ada sikit je, apa daripada klinik tu nak pergi ke seberang ke Setapak Central Mall RM7. Jadi passenger tu saya dah hantar dia nak pergi klinik daripada tu. Lepas tu dia nak pergi pula Setapak Central Mall. Jadi tak apalah, saya hantar dia RM7, tambah lagi RM7. Dekat je. So puas hati lah Indra. Puas hati, wallet pun masih ada lagi banyak. Cuma Grab ni, itulah kata, sekali-sekala je ada yang lumayan. Okay, ni nak tunjuk. Ayo Alfa Hingga. Yang ni malam semalam saya on Grab. Dia kata macam biasalah ni, asyik cancel. Tiba-tiba keluar yang 4 kilometer RM20. Okey lah tu. Teruslah saya ambil. Okay, dekat je daripada Ion ke Teratai. 4 kilometer RM20. Sekali-sekala je Grab ni ada benda yang kan. Tapi kalau dah terbiasa dengan InDrive ni, kita tak heran dah lah Grab ni. Tak tahulah kan. Jadi itulah. Jadi tak tahulah fare dia berapa. Pak tambang full dia RM20, RM21. So maksudnya lebih kurang tu lah saya dapat RM20. Grab ambil RM1.30. Jadi dalam situasi macam ni, apa bezanya? Grab ambil boleh bagi banyak pada kita kan, driver kan. Dia charge cuma RM1.30 je. RM1.50 kan. Jadi kita dapat 4 km RM20. Kalau selalu macam ni memang yalah okey lah kan. Tapi itulah, tak selalu yang tu. Jadi saya asyik buat Grab je, buat InDrive je. Bila time, jadi kita boleh memaksimumkan pendapatan, memaksimumkan minyak kita kan. Kita isi RM50 dapat berapa? RM97 lah subsidi. Jadi setiap kali isi RM50 cash, dapat RM97. Jadi saya kira setakat ni setiap kali isi minyak RM50, kira catat kilometer berapa, tolak yang terdahulu, dapat dalam 250 km antara 250 km ke 300 km. Jadi maknanya untung daripada segi duit pendapatan 300 km. Katakanlah InDrive tadi, dia kan average. Dia ada average kilometer. Macam ni kan. Yang ni dia tulis purata RM2.83 sekilo. Okey kan. Sebab tu lah kata, kalau bawah daripada RM1 sekilo, buat apa nak ambil kan Grab ni? Detail lah. Ni RM1.78 sekilo. Ni RM1.22 sekilo. Ini yang daripada Kuantan ke KL. Daripada Kuantan ke KL. Jadi 315 tu RM1.22 sekilo. Jadi RM2.65 sekilo. Jadi kalau tadi minyak RM50, minyak RM50, boleh pergi berapa kilometer? 300 kilometer. Katakanlah 250 kilometer. Jadi kalau kita darab dengan average kita, katakanlah kita kata RM1 sekilo cukup lah. Jadi untunglah RM200 setiap sekali isi minyak RM50. Kalau 250 tolak 50, untung 200 kan. RM200. Jadi tapi itulah RM1 sekilo. Kalau bawah daripada RM1 sekilo, berkurangan lah untung. Tu kiranya. Kalau macam Bolt banyak kali dah bawah daripada RM1 sekilo. Saya pun tak faham betul ke tidak. Tapi tengok ramai je Bolt driver kan. Mungkin kita kena buat banyak barulah dia dapat
yang atas RM1 sekilo. Tapi saya bila on je boat, tak nak lah ambil. Memang bawah RM1 sekilo. So itulah, sama-sama lah kita berusaha mencari rezeki. Ni ada brother boat. Tengok besar mana? Stiker boat besar kan. Banyak boat nampak. Driver boat area sini. Saya ni stiker Maxim, tapi kalau saya tak tahulah InDrive ni kalau pasang stiker ada dapat apa-apa lagi ke. Jadi setakat ni benefit saya maintain platinum, ada lagi 39 trip lagi sampai dia stay platinum. Dia setiap minggu kan, dia weekly. Jadi itulah benefit dia. Kalau area outstation, saya rasa memang zero commission. Kita dapat semua. Jadi InDrive tak ambil apa-apa. Macam saya di Kuantan, macam saya seorang je yang pakai kot. Tak tahulah. So alhamdulillah rezeki tak bayar apa-apa langsung. Untung RM275 bulat-bulat je. Itu pun kalau boleh nak up lagi kan. Kalau kita dah tahu kan orang tu China Alliance Steel tu. Next time kita tekan lah 300 terus. Tu yang lain-lain tu memang commission. Area KL commission 0.9%. Super macam okey, tak apalah kalau RM30, 30 sen je lah, 29 sen je lah commission tu InDrive ambil. So tak apalah, kita sama-sama lah, kita support lah company kan. Company support kita support company kan. Jadi harapnya passenger pun, consumer, customer, orang ramai akan reliable. InDrive ni more reliable than Grab. Jadi dia orang akan pakai lah ramai. Orang tempatan, orang Melayu pun ramai pakai. Bangla pun dah pakai InDrive. Foreigner, area setapak kan banyak foreigner, banyak orang Arab lah, orang Kenya lah, black kan, negro. Dia orang pun pakai InDrive. Tak tahulah dia orang pakai Grab juga ke macam mana, ataupun hanya InDrive saja. Tapi setakat ni memang itulah, kalau InDrive boleh maintain. Saya tak jumpa lah iklan InDrive public. Iklan Maxim ada, memang ada. Area-area KL ni dia tampal area KL, maksudnya area setapak. Semalam di mana tu, di area Bukit Bintang kat mana tu, stiker Maxim dekat di tempat awam. Tapi Maxim ni kurang sangat lah. Maxim area sekarang berada tu macam tak ada je kan. Skala ada. Jadi macam Maxim dia dah spend banyak untuk stiker iklan kan, tapi kurang sambutan. InDrive tak nampak stiker dia, tak nampak iklan dia di tempat awam. Saya tak jumpa. Ada sekali je saya nampak ada satu kereta tampal InDrive. Ada sekali je area setapak juga. So jadi mungkinlah dia strong di online, secara online. Jadi orang pun dah ramai pakai InDrive. So hopefully InDrive maintain passenger satisfaction, ke puas hati. Driver pun puas hati. Jadi kita sama-sama lah maintain. Kita sama-sama lah carilah rezeki selagi mana yang boleh. Setakat ni income puas hati lah. Puas hati buat kerja. Kita tak kerja-kerja sangat. Cara saya lah kan. Saya ini pun berhenti dah sejam ni. Berhenti makan kat warung tepi. Dekat tepi rumah flat atas bukit kan. Maintain, relax sekali nak share lah. Ini lepas ni kalau ada ada lagi nak pergi Genting Highland, kalau dapat bawa atas RM60, saya nak Genting Highlands. Itulah InDrive maximum
Gentian Highland daripada Taman Melati ke Gentian Highland top puncak boleh dapat RM75. Passenger nak, okey. Itulah InDrive. Okey, insya-Allah selamat maju jaya. Assalamualaikum.